Kuala Selangor, dari jauh nampak tenang. Angin laut sejuk. Pelancong datang, monyet berkeliaran, budak-budak gelak main di atas bukit. Tapi bila malam menjelma, bila angin mula bertiup dari arah laut, ada sesuatu yang bangkit dari bawah tanah. Dan tidak semua yang naik ke Bukit Melawati akan pulang seperti biasa. Satu malam, seorang peniaga muda dari Rawang namanya Azhar datang ke Bukit Melawati sebab nak buat konten malam. Dia bawa kamera, tripod dan semangat penuh. Katanya, "Aku nak jadi orang pertama rakam suasana Bukit Melawati waktu tengah malam." Orang kampung dah pesan, "Dek, jangan naik lepas isyak. Situ bukan kosong. Situ ada penjaga." Tapi Azhar ketawa. "Saya percaya OJ. Jin semua tu mitos." Dia tak tahu. Bukit ni ada bomoh gaib yang tak pernah tinggalkan. Tempatnya sejak zaman Belanda. Dan meriam lama di atas bukit itu. Bukan sekadar besi buruk, tapi disumpah untuk berjaga sepanjang zaman. Malam itu gelap, bulan separuh. Azhar naik perlahan-lahan, sambil rakam suasana. Bila sampai di atas, angin mula jadi dingin. Terlalu dingin seolah-olah tak masuk akal. Azhar mula rasa seram, tapi dia kuatkan hati. Dia duduk depan meriam besar, cuba rakam POV, tapi tiba-tiba, kamera dia mati. Tak ada bateri, tak ada bunyi. Dan di belakangnya, ada suara bisik perlahan. "Kenapa kau ganggu tempat ini?" Azhar pusing. Tak ada sesiapa, tapi bayang meriam tadi dah berubah bentuk. Azhar pandang ke arah meriam, tapi dia terkejut. Ada seorang lelaki tua berjubah hitam, sedang duduk di hujung meriam. Wajahnya tak jelas, cuma matanya merah menyala. Dia bercakap, tapi mulutnya tak bergerak. "Meriam ni bukan untuk tontonan, ia untuk pelindungan. Kau nak rakam untuk suka-suka? Sedia terima akibatnya." Azhar terpaku. Dia cuba buka mulut, tapi tekaknya kaku. Tangannya menggigil. Jantung berdetak kencang. Dia nak lari, tapi kakinya seolah terpaku ke tanah. Meriam beranak. Itulah nama meriam yang terletak di Bukit Melawati. Diberi nama begitu kerana satu meriam besar, satu lagi kecil di sebelahnya seolah-olah ibu dan anak. Tapi orang tua-tua kata, itu bukan sekadar nama. Ada bomoh zaman dahulu yang tanam jin penjaga dalam meriam tu. Tujuannya, untuk lindungi bukit dari serangan gaib penjajah dan dari manusia yang tak hormat tempat. Bomoh itu tak pernah tinggalkan bukit ni. Walau jasadnya dah lama dikuburkan, roh dan ilmunya masih menjaga. Dan malam itu, bomoh itu muncul depan Azhar kerana Azhar langgar pantang. "Kau dah buka laluan. Kau dah ganggu penjaga." Tiba-tiba, langit berdentum. Bukit bergetar, angin kuat menyambar kamera Azhar, dan dia terdengar suara bayi menangis dari arah meriam kecil. Azhar pengsan di situ. Esoknya, orang kampung jumpa dia terbaring baju koyak, mata terbeliak, kamera hancur. Tapi peliknya, tak ada siapa nampak dia naik malam tu. Kalau kita jalan ke sebelah utara Bukit Melawati, ada satu kawasan sunyi, terbiar ditutup dengan pagar. Tak ramai pelancong tahu. Itulah perigi beracun. Dulu, masa zaman penjajahan, Belanda tahu orang Melayu suka guna perigi tu. Jadi mereka taburkan racun dan ramai mati perlahan-lahan tanpa sedar. Tapi cerita seramnya bukan setakat itu. Orang kampung percaya, perigi itu bukan sekadar perigi. Ia lubang gaib yang dijaga oleh penunggu air. Makhluk yang menyerupai kanak-kanak. Tapi matanya kosong dan kulitnya pucat kebiruan. Tahun 1998, seorang budak lelaki berumur 11 tahun, Hafiz, hilang waktu keluarga dia bercuti di sana. Dia berlari ke arah Belukar, tak kembali. Polis cari 3 hari, tak jumpa. Bomoh panggil, dengar suara budak menangis dari dalam semak. Tapi bila ikut jejak hilang, hari keempat, Hafiz tiba-tiba balik ke rumah baju bersih, rambut basah, tak cedera langsung. Tapi dia tak kenal ibu bapa dia. Dia cuma sebut, "Nenek dalam air suruh saya tunggu." Dia tak bagi saya balik cepat. Mata Hafiz kosong. Dan sejak hari itu, dia tak bercakap selama 6 bulan. Perigi itu kini ditutup. Tapi suara tangisan kadang-kadang masih kedengaran waktu malam, kata pengawal bukit. Dan orang tempatan tahu, kalau dengar suara budak menangis waktu malam dekat bukit, jangan balas, jangan cari, jangan pandang belakang. Di hujung Bukit Melawati, ada sisa tembok batu peninggalan kubu zaman Belanda dan Sultan Selangor dulu.
Kalau siang, tempat itu nampak biasa. Tapi kalau malam, bayang-bayang hitam akan muncul melintasi celah tembok tanpa bentuk yang jelas. Seorang jurugambar tempatan, nama dia Faiz, pernah cuba buat sesi night photography di sana. Dia letak kamera tripod, tangkap gambar pakai long exposure. Tapi bila tengok hasil gambar, ada susuk tubuh tinggi besar, hitam legam, berdiri dekat belakang batu. Waktu dia zoom, tak ada wajah, cuma bentuk badan pakai seperti seragam pahlawan zaman dulu. Keesokan harinya, dia cuba ambil gambar lagi. Tapi kali ni, kamera tak boleh on. Dan setiap kali dia melangkah ke arah kubu, angin mula bertiup ke belakang seolah-olah menghalang dia. Malam itu, Faiz demam panas. Dan dalam tidur, dia nampak satu sosok datang dan berbisik. Kau dah rakam tempat aku berdiri. Kau nak simpan? Atau kau nak hilang? Kubu itu kini jarang didekati waktu malam. Ada pengawal pernah cerita, kadang-kadang bila ronda waktu tengah malam, saya nampak bayang askar lama berdiri tegak menghadap laut tak bergerak. Tapi bila saya suluh, dia hilang. Orang tua-tua percaya, itu roh para pahlawan yang masih berjaga, menunggu musuh yang tak akan kembali, atau mungkin menunggu orang yang menghina sejarah. Bukit Melawati bukan sekadar ada meriam dan kubu. Di satu sudut tersembunyi, ada makam lama, tidak bertanda jelas. Tak ramai pelancong tahu tempat ini. Menurut penduduk kampung, itulah makam Sultan Selangor yang pertama, Sultan Salehuddin Shah. Tapi, ada yang kata itu bukan makam sebenar. Sultan itu mati dibunuh secara gaib. Kata Pak Andak, penjaga sejarah tak rasmi di sana. Dan jasadnya hanya tinggal separuh bila dijumpai semula. Misteri makin kuat bila dikaitkan dengan tangga batu lama di bawah kawasan makam tu. Tangga itu kini dilitupi lumut. Tapi suatu malam, tahun 2002, seorang remaja bernama Luqman cuba naik tangga itu untuk cabar berani. Kawan-kawan dia rakam dari bawah. Tengah dia naik, tiba-tiba dia jerit kuat dan terjatuh macam kena tolak. Dia pengsan. Dan bila sedar, dia tak ingat langsung kenapa dia naik tangga tu. Tapi yang paling menakutkan, dalam rakaman telefon ada kesan tapak kaki berdarah naik di belakang dia. Dan tak ada sesiapa lain naik tangga masa tu. Sejak malam itu, orang tempatan mula percaya tangga itu dijaga oleh satu makhluk yang tak suka diganggu. Ada yang kata itu penunggu gaib makan lama. Ada yang percaya ia adalah roh yang tak tenang, dibunuh dengan kejam ketika perebutan kuasa zaman dulu. Kalau kau panjat tangga tu selepas maghrib, dengar je azan isyak, cepat-cepat turun. Kalau tak, akan ada yang menunggu di atas. Ada satu cerita lama, tak semua orang tahu, tapi ia disampaikan dari mulut ke mulut oleh penduduk kampung tua di Kuala Selangor. Setiap malam Jumaat sekitar tengah malam, bunyi gendang akan kedengaran dari arah bukit. Bukannya kuat tapi cukup untuk buat bulu roma berdiri. Bum, bum, bum. Bunyinya berirama seperti ada orang sedang bersilat atau buat upacara. Orang kampung percaya itu bukan bunyi biasa. Itu ritual gaib yang masih dilakukan oleh makhluk yang tak nampak untuk mengaktifkan penjaga bukit. Ada juga yang kata ia amalan bomoh lama yang masih dihormati jin tempatan. Tahun 2015, ada satu kes. Sekumpulan pelajar kolej cuba prank buat video YouTube. Cabar naik bukit waktu malam Jumaat. Mereka naik berempat, bawa lampu dan kamera. Masa sampai puncak, semua bateri peralatan mati serentak. Kemudian mereka dengar bunyi gendang dari dalam hutan. Bila salah seorang cuba ikut bunyi tu, dia hilang selama 2 jam. Bila dijumpai, dia duduk bersila mata terbuka luas. Mulut kumat kamit macam membaca mantra. Selepas dibawa balik, dia menangis berhari-hari. Katanya dalam suara yang terputus-putus. Aku nampak. Ada ramai orang bersila pakai baju hitam. Mereka main gendang, tapi tak ada muka. Sejak tu, pelajar itu tak pernah bercakap pasal Bukit Melawati lagi. Dan rakaman mereka malam itu hilang dari kad memori. Kata orang tua-tua, kalau kau dengar gendang dari atas bukit, jangan ikut. Jangan tanya siapa main. Sebab mungkin bukan manusia. Bukit Melawati bukan sekadar tempat bersejarah. Ia juga dipercayai sebagai salah satu lokasi lintasan antara alam manusia dan alam gaib. Tempat di mana dua dunia bersilang. Pada waktu tertentu, orang lama pernah sebut tentang satu kawasan bersemak. Dekat belakang tapak kubu lama, ada lorong kecil tak berturap, jarang dilalui.
Kalau salah langkah, kau boleh masuk ke tempat lain. Tahun 1991, seorang nelayan bernama Pak Harun hilang selama 11 hari. Orang kampung cari seluruh kawasan tak jumpa. Tiba-tiba, pagi hari ke-12 dia muncul semula. Duduk atas batu, mata kosong, badan lesu. Dia cuma cakap, "Aku nampak langit warna lain. Bukit ni tak macam biasa. Ada cahaya hijau. Ada orang tapi semua jalan tunduk. Tak ada suara. Semua bisu." Bomo kampung yang rawat Pak Harun kata, dia masuk wilayah jin bertamadun bukan jin biasa. Tempat tu ada undang-undang. Dia tersesat tapi tak diapa-apakan. Sebab dia tak langgar adat. Cerita makin pelik bila ada pelajar. UT datang buat kajian sejarah. 3 tahun lepas, salah seorang pelajar ambil gambar pakai drone. Bila dia tengok semula footage ada laluan berbentuk bulatan terang di tengah semak. Dia zoom. Nampak bayang seorang lelaki tua berpakaian silat duduk bersila dalam bulatan. Tapi bila mereka pergi semula ke tempat tu siang hari, tak ada apa-apa. Tanah tu kosong. Semak tebal. Orang tempatan percaya, bukit ni dijaga oleh makhluk yang diberi amanah. Bukan semua boleh nampak. Tapi kalau kau ternampak itu bukan kebetulan. Penjaga alam gaib di Bukit Melawati bukan jin biasa. Ada yang percaya mereka adalah jin Islam lama yang menjaga rahsia bumi. Dan mereka hanya ganggu bila manusia mula bongkak. Bukit Melawati hari ini nampak biasa. Tempat orang bergambar. Tempat pelancong naik tram. Tapi bagi yang peka, bukit ini bukan sekadar batu dan sejarah. Ia penjaga zaman. Saksi darah pahlawan, penderitaan rakyat dan kesaliman penjajah. Dan setiap inci tanahnya, ada roh, ada kisah, ada penjaga, jin penjaga meriam, bomoh gaib di puncak, tangga berdarah, perigi beracun, dan pintu dimensi yang masih terbuka pada waktu-waktu tertentu. Ini semua bukan dongeng murahan. Ini amaran. Untuk generasi hari ini yang lupa bahawa tanah ini pernah disumpah dan dilindungi. Kalau suatu hari kamu naik Bukit Melawati malam-malam, dan terasa seolah ada mata yang memerhati, atau dengar suara gendang dari balik hutan, jangan lawan, jangan cabar, jangan sombong, kerana mungkin kamu sedang berada di antara dua dunia, dan bukan semua yang masuk akan keluar sebagai manusia biasa.